ataupun tak nampak? Dah tak ada dah. Walaupun tak nampak perubahan yang ketara pada Proton X70 ni, jom aku tunjukkan apa yang dah berubah. Untuk mereka yang senang pening sebabkan Proton X70 lama datang dengan 4 varian. Sekarang ni Proton buatkan kerja korang lebih senang sebab sekarang ni Proton X70 datang dengan 2 varian sahaja. Mungkin ini adalah angle yang pelik macam yang korang nampak ataupun tak nampak. Dah tak ada dah logo TGDI kat bawah ni. Untuk bahagian dalam, ada 2 sahaja perbezaan yang paling ketara iaitu infotainment sekarang datang dengan Android Auto dan Apple CarPlay terus daripada kilang, dan pada kerusi sekarang dah ada ni warna-warna merah ni. Menarik kan? Perubahan yang paling ketara adalah pada enjin ni. Sekarang ni ini adalah enjin 1.5 IGT yang sama pada Proton X50. Ya, ini dia enjin 4 silinder. Dulu dia mula 4 silinder, lepas tu ditukar jadi 3, sekarang jadi 4 silinder. So kalau formation bola memang okey lah kot. Jadi itulah dia perubahan-perubahan pada Proton X70 tahun 2026. Apa pendapat korang dengan harga? Tolong bagi komen banyak-banyak ya kat bawah.